10 minit sebelum berbuka puasa, jangan buat benda lain. Jangan leka scroll phone, jangan sembang kosong, sebab ini antara waktu makbulnya doa. Ya tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan ni bulan Allah buka pintu langit seluas-luasnya. Kalau ada hajat, kalau ada masalah tak selesai, kalau ada impian yang kita simpan lama, inilah masanya. Ada satu doa yang para ulama anjurkan untuk kita baca dan kita amalkan. Kalau ada hajat yang lama kita simpan, boleh baca dan amalkan doa ini. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan makbulkan segala permintaan kita. Doa ini, doa Nabi Musa AS dalam surah Al-Qasas ayat 24. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Baca doa ini sebelum azan. Rahayu sungguh-sungguh. Ya Allah, makbulkan doa aku. Ya Allah, aku sangat berhajat. Ya Allah, dengarlah rintihan aku. 10 minit ni jangan lepaskan. InsyaAllah Allah akan makbulkan dalam cara yang kita tak sangka-sangka. Wallahu'alam. Jangan lupa komen amin, save video ini, sebarkan supaya orang lain pun tak terlepas 10 minit terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.